Jadi Liverpool kecundang 3-2 di Old Trafford. Permulaan permainan yang sangat teruk. Dalam 15 minit Manchester United telah menjaringkan 2 gol. Satunya dengan tangan. Nampak macam jaring dengan tangan. Jadi Manchester United dah mendahului 2-0. Tapi Liverpool masih mempunyai pemain-pemain yang cukup padu untuk memenangi perlawanan ni. Tapi kesilapan demi kesilapan dilakukan oleh hampir semua pemain. Dan Manchester United menghadiahkan 2 peluang untuk menjaringkan gol, dan salah satunya bukan satu peluang yang mudah yang dijaringkan oleh Dominic Szoboszlai. Gol kedua yang diberikan oleh Manchester United kepada kita sebagai hadiah ialah gol dari Lamens, menjaga gol Manchester United, dan terikat 2-2. Tapi pada masa tu kita tidak kelihatan untuk akan menang perlawanan ni. Dan Manchester United pun tidak nampak seperti akan menang perlawanan ni. Nampak macam akan seri. Tetapi kerana satu kesilapan, akhirnya Kobbie Mainoo menjaringkan satu gol yang merupakan gol kemenangan untuk Manchester United. Rio Ngeboha diturunkan pada minit ke-75. Bagi aku lah kan, lambat sangat. Kenapa tunggu sampai minit ke-75 nak turunkan Rio? Dan setelah dia masuk, banyak yang dia cuba buat untuk cuba menang perlawanan tu. Secara personal, Rio patut diturunkan permulaan babak kedua. Jadi dah habis, dah tamat. Cukup kita terima seadanya, dan perlawanan seterusnya adalah dengan Chelsea. Tunggu preview Chelsea. Like, comment, subscribe. Bye.